Bagi mereka yang masih ingat, pada awal rakaman bab ini, kita telah membincang berkenaan dengan ujian garis mencancang. Ujian itu digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu graf itu adalah graf fungsi atau tidak. Now, ujian garis mengufuk pula digunakan untuk menentukan sama ada sesebuah graf itu mempunyai fungsi songsang atau tidak. Bagaimana kita tahu? Bagi suatu graf yang mempunyai fungsi songsang, garis mengufuk itu hanya akan memintas graf itu pada satu titik sahaja. Okey, sebagai contoh, saya ada graf linear. Saya gunakan ujian garis mengufuk. So, garis mengufuk ini memintas graf ini pada satu titik. Dan jika saya gerakkan garis mengufuk ini sama ada ke atas ataupun ke bawah, dia masih akan memintas pada satu titik saja. Ini menunjukkan perhubungan satu kepada satu. Jadi kita tahu fungsi satu kepada satu memang mempunyai fungsi songsang. Now, di sini saya ada beri satu contoh. Garis mengufuk ini memintas parabola ini pada dua titik. Okay. Bermaksud graf ini tidak mempunyai fungsi songsang kerana ia memintas graf pada lebih daripada satu titik.